Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak murid cikgu. Waalaikumsalam. Okay, baik. Okay, kelas PJ hari ni cuba teka kita nak main apa? Tak tahu. Okay, cikgu bagi clue. Cuba cuba teka ni bola apa? Asal. Salah. Teka lagi. Mana ada bola hoki macam ni? Ni orang panggil bola baling. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ni, kita seperti biasa, kita akan panaskan badan dulu lah. Okey. Cikgu akan lantik seorang lah untuk lead panas badan ni. Tengok baju lain daripada yang lain ni, Jad akan lead kita. Okey. Okey, Jad akan duduk depan lah. Okey, semua ikut betul-betul lah. Panas badan ke? Okey, Jad sila. Okey. Bagi tepukan untuk Jad. Okey. Hari ni cikgu akan ajar satu teknik. Teknik apa tu? Okey. Semua buat bentuk U dulu. Bentuk U. Bukan macam tu. Bentuk U. Okey, Jad. Oh, you. Macam ni. Okey. Okey, semua tengok ah cikgu buat. Okey, Jad, tengok Jad. Okey, sekarang cikgu nak tanya, teknik apa cikgu buat tadi? Balik. Bukan. Dia dalam teknik bola baling. Beri tepuk tangan untuk Jak. Jak ni memang murid favourite lah. Tak semua favourite cikgu lah. Okey, untuk teknik pertama lah, untuk menjaring ni cikgu akan ajar. Okey, semua boleh beratur dulu. Beratur 5 meter dari sini. Okey, semua beratur panjang. Panjang. Okey. Kita akan tengok teknik baling untuk menjaring dulu lah. Okey, nampak gol tu? Semua baling biar masuk gol. Faham? Okey. Bermula daripada Azhar. Sekejap. Cikgu tak cakap lagi. Cikgu cakap baling, baru baling lah. Okey, nanti lepas baling, ambil bola bagi kawan nak baling lah. Cikgu akan buat 3. Seorang 3 kali baling lah.
Buat dengan betul tau, dengan betul. Cikgu dah tunjuk tadi, ikut cara cikgu tunjuk tadi. Okey. Okey, Azhar. 1, 2, 3. Okey, next Kawim. Okey, Kawim. Woi. Okey, semua yang dah siap beratur belakang balik. Kita akan buat 3 kali. Okey, Syakir. Siapa tahu Syakir salah kat mana? Sekali lagi. Okey, Syakir. Siapa boleh volunteer nak ajar dia seorang? Aizat. Okey. Syakir, dengar Aizat cakap. Okey, Aizat. Okey, Syakir. Boleh lah? Boleh, cikgu. Okey, baik Syakir. Semangat. Okey, 1, 2, 3. Ya, boleh lah. Okey, next. Syakir. Sekejap. Tengok dulu kawan nak ambil bola, jangan balik lagi. Okey, dah rasa selamat baru boleh baling. Okey. Okey. Ya. Okey, sambung beratur. Mantap. Tunggu kawan ambil bola dulu lah, baru baling. Nanti kena kepala kawan. Uish, laju. Mentang. Okey, semua buat 3 kali. Okey, sabar. Tunggu Syakir masuk dulu. Ya. Okey, last round. Okey. Baling biar betul. Okey, tunggu kawan masuk dulu. Yeah. Okey, kurang kuat sikit ajak. Syakir. Baling biar betul dulu Syakir. Boleh lah. Okey. Wih, laju. Okey, last one. Okey. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Okey, semua tarik nafas dulu. Duduk lewat, tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Tahan dulu. Hembus. Tak, tepuk tangan. Okey. Seterusnya cikgu akan bagi kepada 3 kumpulan. Cari partner masing-masing. Okey. Dah cukup lah partner masing-masing. Jadi seterusnya ni kita akan buat yang susah sikit lah. Seorang akan menghadang, seorang akan cuba menjaring. Okey, bulat. Sini. Bulat. Buat you. Okey, tengok cikgu dulu lah. Okey, Jad akan jadi penghadang. Okey, Jad akan duduk sini lah. Penghadang sana you. Okey. Jad yang menghadang ni akan gerak sikit je. Dia tak nak gerak kiri sikit. Ikut kawan. Gerakkan kanan tadi ya. Kiri sikit. Lepas tu kanan sikit. Dia akan cuba kontrol kawan dia lah. Tapi jangan kontrol kuat sangat. Cuba bagi dia halang sikit-sikit je. Okey. Yang menjaring pula akan buat 3 step. 1, 2, 3. Baling. Faham tak? Jangan kuat sangat. Jangan tolak kawan.
Hati-hati ya, jaga keselamatan. Ingat, mata, kaki, tangan. Okay, kita start dengan Kowim. Kowim dengan partner dia. Okay, semua duduk tepi ni, duduk tepi ni. Ni, jap. Semua duduk tepi ni. Okay, semua boleh tengok, okay? Okay, semua tengok dulu. Ingat, 3 step. Baling. Yang menghadang, gerak sikit-sikit. Jangan tolak kawan. Jangan buat kasar-kasar. Okay. 1, 2, mula. Tepuk tangan. Okay, tukar. Okay, ingat balik slow ya. Yang madang. 1, 2, 3. Okay. Okay, next partner Azhar. Azhar dan Zarik. Okay, Zarik akan madang. Okay, ingat jaga keselamatan. Okay. Okay, semua tengok di depan. Okay, 1, 2, 3. Okay, Zarik. Okay, 1, 2, 3. Weh. Okay, next pair. Okay, yang ni macam tu sikit ni. Okay, Jak akan menghadang Syakir. Ingat Syakir, 3 step. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa tahu salah dekat mana? Tu 1. Tengok lagi 1. Salah dia tadi. Kaki. Dia dah lebih 3 step. Okay. Okay, sekali lagi. 3 step. 1 tangan. Baling. 2, 3. Oh, boleh lah. Okay, Syakir akan madang. Lepas sikit. Jangan masuk. Ha. 2, 3. Betul ke 3 tadi? Okey, tawa sekali lagi Jak. Ingat, 3 langkah Jak. 3 step. 1, 2, 3. Woi. Bagi tepukan untuk diri masing-masing. Okey, semua berkumpul. Okey, semua kita akan buat cooling down dulu. Okey. Cooling down ni dinamakan electric shock. Maknanya cikgu akan sebut kaki kanan. Semua akan getarkan kaki kanan. Faham tak? Okey. Kaki kiri. Okey, tangan kanan. Okey, kaki kanan. Kaki kiri. Tangan kanan. Tangan kiri. Kepala. Wah. Okey, semua boleh duduk dulu. Duduk. Kaki straight ke depan, tarik nafas, goyang kaki. Okey, tarik nafas. Relax, letak tangan kat belakang. Okey, semua penat tak hari ni? Okey, cikgu nak tanya. Hari ni kita belajar teknik apa? Betul. Tepuk tangan untuk Azhar, dia jawab dulu tadi. Okey, kita buat berapa tadi? Berapa step baru boleh baling tadi kita buat? 3. Okey, tepuk tangan untuk Nabil, dia jawab dulu.
Okay, saya nak tanya seorang lah. Apa perasaan dia belajar hari ni? Okay, Azhar. Seronok. Okay, tepuk tangan. Okay, Jak, perasaan hari ni? Gembira. Okay, last, Kawim. Penat. Tak apa, kita ada murid baru. Murid baru masuk sekolah. Okay, Syakir, apa perasaan hari ni? Nak lagi, cikgu. Nak lagi. Okay, last yang badan besar Zadik. Surat. Okay, itu saja kelas pada hari ini. Cikgu harap awak semua boleh mengaplikasikanlah pada masa akan datang cara untuk menjaring bola baling. Nanti kalau orang tanya macam mana nak menjaring. Okay, jadi awak semua boleh tunjuk. Nanti mana tahu awak semua ni bakal-bakal wakil negara bola baling. Syakir nampak semangat ah. Saya rasa dia wakil. Tepuk tangan untuk Syakir, Okey, semua bangun. Okey, beratur. Dua. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih.